Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan membang. Air dia slow untuk master bedroom dengan tandas luar. Okay, sekarang ni saya berada kat tangki. Pipe ni 1 inci. Lepas tu air daripada meter dia akan masuk ke sini. Saiz pipe 20 mm ataupun 3 suku. Okey, saya akan potong air supply ke tandas. Saya akan potong dekat elbow ni, pada elbow saya akan pasang reduce dan saya akan letakkan stock cock untuk maintenance. Sekiranya owner akan datang nak buat maintenance apa semua, dia akan tutup kat sini untuk mengelakkan air daripada sini. Tadi dalam ni saya dah masukkan plastik tu, kalau saya potong nanti air ni tidak kuatlah keluar, dia akan jadi slow untuk pressure dah. Okey, saya akan buat dua. Ni tandas luar, ni tandas master bedroom ke sana. Master bedroom dia punya stock cock kat sana nanti. Okey, letakkan dua-dua lah, dia pipe ni dengan ni masukkan, dah masuk pusing lepas kita masukkan pipe ni, kita akan potong, kita akan letakkan stop cock. Tujuan saya buat lebih ni, sekiranya ada kesilapan kita boleh potong ada ruang lagi untuk kita masukkan soket akan datang. Saya buat lebih, jadi pun sama, saya akan lebih ke depan ni macam ni lah. Okey tuan-tuan, yang ni check valve 3 suku 3/4. Kita buka dulu tengok. Okey, yang check valve ni dia berbeza sikit Yang ni yang terbaru daripada kedai Kita akan pasang dia punya arrow. Kita akan pasang dia ke sana, arrow ke sana. Sekiranya air daripada luar, bekalan air luar tidak ada, air daripada sini air daripada sini masuk kan, air daripada tangki akan tolak. Yang lepas tu dia ada satu spring. Saya pun dah check dengan kedai, dia kata kalau spring ni lama-kelamaan takut dia berkarat, dia sangkut air. Sekiranya air luar tak ada, air tangki dia tak boleh support, dia takkan tolak dia punya ni penutup ni. Yang untuk macam ni dia beza sikit mudah. Kalau ada sangkut sekali pun kita akan buka nut ni kita akan boleh cuci sekiranya dah habuk apa semua. Ni perbezaan yang terbaru ni, check valve ni. Okey, dia ada skru pembuka kat sini untuk, saya rasa mungkin dia punya penahan dalam ni dalam ni. Ni skru ni kalau kita nak buka tu kan, tuan-tuan nak buat direct, tak nak pakai check valve, tuan-tuan buka nut ni tu, yang dalam ni akan terbuka. Mungkin kita akan keluar ikut sini. Okey, cara pasang dia, pastikan penolok ni ikut air tangki turun contoh macam ni, macam tu, air tangki kau tolak sini okey, macam ni keadaan Yang untuk check valve ni saya akan pasang nipple Okey, nipple. Okey, saya dah siapkan dua check valve ataupun one way valve. Okey, saya masukkan dia punya nipple kiri dan kanan. Lepas tu saya akan masukkan dia punya kunci soket female kiri dan kanan. Lepas tu saya akan masukkan sini
patah kan saya punya ni kata keluar dia punya nut. Okay. Mungkin pipe yang tebal. Saya guna pipe yang kualiti pipe tebal. Saya risau takut nipis. Macam palpal saya pakai turn nipis. Pipe ni bocor. Habis sealing. Bocor mana. Untuk mengelakkan daripada kebocoran lah, kita pakai pipe yang tebal macam ni. Jadi untuk 3 suku 1 inci pun saya pakai yang tebal lah. Itu size dia gini saya 25mm lah, PN15. ok, untuk tandas luar dah siap. ok, saya masuk stop cock 3 suku daripada 1 inci kali 3 suku, stop cock, tijil soket, check valve ataupun one way valve. ok, saya buat radius pergi ke 1 inci balik, saya masuk T. ok, yang ni saya buat U-thread lah. U-thread air sini pokoknya dia pergi ke bawah, dia akan jadi slow sikit lah, dia tak support tu, dah luar pergi ke meter. Saya buat U-thread in case kalau air luar tak ada, air tangkip dan support lah, seperti biasa pergi ke tandas. ok, sekarang ni saya akan selesaikan yang tandas master bedroom. Saya akan potong T kat sini, air direct ke tangki. Ni bola ni, air tangki ni saya dah stopkan daripada tangki, daripada meter. Sini kan buti pergi sambung sini. Sana saya akan pasangkan yang dia punya ni. Yang ni saya tak buat U-thread lah, sebab dia condong ke sini dah. ok, saya akan pasang check valve ataupun one way valve kat sana, stop cock, support ke bawah. ok, untuk pemasangan ni air direct dia mesti depan, check valve di belakang. ok, macam tu, sebab kita nak guna pressure air luar masuk ke dalam. Untuk kita buat macam ni, tak semestinya air daripada support luar boleh buat. Kalau support daripada luar meter, air slow kita tak boleh buat. Yang macam tu kita kena pakai water pump. Yang ni kita boleh buat check valve, sebab pressure luar laju air. Tuan-tuan nak buat, tuan-tuan tak perlu keringkan air tangki. Macam saya masukkan plastik sini, tangkap plastik, dah siap kerja tangkap plastik. ok, air akan pergi tapi saya dah stop cock macam tu lah. Jadi saya tutup lubang air untuk salur ke master bedroom lah. Kalau kita nak keringkan air ni rugi lah, kita buang. Macam contoh mungkin malam dia tak guna banyak lah. Kalau kita nak buat pagi, kalau petang tengah hari ni panas, selalunya dengan keringkan air ni lah, sayang. Masuk ke plastik pun tak ada masalah. Air air direct, kita guna air direct. Yang untuk stokok ni kita buka, jangan tutup. Nanti sekiranya air luar tak ada, air ni dia tidak masuk, kita tutup stokok, kita kena buka siap-siap. ok, lepas ni saya akan buka stokok dekat meter, tengok air macam mana, ada leaking ke apa tidak. ok, yang ni saya cakap tadi, one way valve atau check valve ni, kalau atas dia ada nut yang besar tu, kalau sekiranya ada untuk maintenance tersumbat apa semua, kita boleh buka kat situ. Kita jangan buka mengejut, kita buka sikit-sikit tu, bagi dia air masuk dulu. Kalau kita buka mengejut, nanti pressure akan tembak tempat yang kita punya tempat gam dekat punya penyambung soket lah. Kita buka dulu bagi dia masuk dulu, penuhkan dalam pipe ni, baru kita buka separuh ataupun suku. Kalau kita buka kuat, pressure ni akan tembak kat dalam.